isi PAS kan. Jadi yang itu saya ingat hanya tinggal dalam 40% pengundi Melayu kan. Ni dah campur semualah, Tegar, atas pagar semua kan. Dan kalau mereka berjaya bawa naratif ini dengan sebaik mungkin pun, maksimum yang UMNO boleh dapat adalah 40%. Dan dengan 40%, kalau berlaku pertembungan dengan PAS contohnya kan, ataupun lebih teruk 3 penjuru, PAS, PN, kemudian PH, kemudian UMNO kan, itu tidak akan berjaya memberi jumlah kerusi kemenangan yang seperti zaman-zaman dulu kan. Jadi dari segi sambutan pengundi Melayu, of course kita tak boleh nak buat spekulasi sehingga ada keputusan pilihan raya lah. Tapi melihatkan kepada trend pengundi dalam beberapa pilihan raya yang lepas sejak 2008 lah, yang orang kata sea change, perubahan besar pengundi Melayu ni 2008 kan. Kalau kita kira aritmatik pilihan raya itu, maka UMNO sekarang ini cuba semaksimum yang dia boleh dapat pun dengan naratif penyatuan Melayu itu. Kalau UMNO semata-mata, maka paling tinggi ialah 40%. Okay. Kalaupun mereka berjaya menubuhkan kembali muafakat nasional dengan PAS, pun takkan dapat kerusi sebanyak macam dulu sampai 90-100 kerusi. Kenapa? Sebab PAS takkan bagi kerusi dia. PAS dah menang 40 lebih kerusi. Jadi dia takkan bagi kerusi dia. Maka paling hebat pun UMNO boleh dapat mungkin paling tinggi 50